Kita dah sampai Pangkor. Kita dah sampai dekat Pulau Pangkor. Tapi budak ni dalam ferry tadi dia mengaruk. Dia diam. Dia nak susu punya. Pegang balik ni. Pegang budak ni. Pegang budak ni. Budak ni. Pulau Pangkor tu, selamat datang ke Pulau Pangkor. Nampak tak? So perjalanan kita tadi daripada Marina Island tadi ke Pulau Pangkor ni ambil masa selama 10 minit je dekat. Kalau daripada Lumut tadi ambil masa 40 minit. So sebab itulah kita ambil daripada Marina Island tu dekat. Tadi ada orang approach kita tanya nak sewa kereta ke tak. So mula kita ingat nak ambil van pink je. Tapi dia kata kalau sewa kereta RM80. So kita ingat sewa kereta je lah senang sebab dengan ada budak kecil kan. So senang kita nak pergi mana-mana untuk cari kereta. So dia kata untuk manual RM70 satu hari sampai besok lah. Auto RM80. So ni kita tengah pergi dekat kereta tu lah, nak tengok kereta macam mana. Mungkin kita akan just sewa kereta je lah, senang sampai besok. Kalau tak, ni van pink ni pun ada. Tapi tak pasti lah berapa. Okay tak? Boleh tak masuk? Foto 107. Muat tak masuk stroller masuk ni? Muat. Boleh. 21 91 Mana? 200. Tahu jalan tak? Tahu jalan tak mana? Itu sawat pantai masuk kanan. Sampai dulu lipat. Jangan pergi. Okey, dalam ni sudah kosong. Sebab dia nak tanya kita orang. Saya ini agak. Okey. So sekarang kita dah dapat kereta Myvi. Kita pusing sini. Kita baru lepas tuang minyak, kita tuang RM20 je. Orang tu kata, wah budak ni. Okay guys, lemak dia baru pula. Sana hospital nampak sakit. Sana hospital. Okay, so sekarang ni kita nak ronda. Pulang. Let's go.
antara food yang kita order. Tadi banana split habis dah. Banana splitnya habis dah. Tak sempat nak direkod. Ni pita bread and fries. Dan ni pasta carbonara. Kita berhenti makan dekat Daddy's Cafe untuk minum-minum petang. Wow. Syakil. Dah. Mendap. You. Dah. Satu baru sampai. Seafood pizza. Seafood pizza. Syakil. Sekarang pukul berapa? 2:30. Kita dah sampai dekat Tanjungan Beach Resort yang kita akan duduk 1 malam. Jom check in. Sekarang ni kalau dekat sini yang family room semua tingkat atas tau, bawah ni semua yang twin room saja. So untuk family room memang kita kena memanjat lah tangga. So banyak tak wheelchair. Kalau yang mana bawa orang tua tu tak sesuai sangat lah. Kalau ada wheelchair ke susah sikit lah. Mana tu? Tak, tinggal mami. Tapi step dia kecil ni dia rendah. Cakap macam panjat tangga. Macam mana cari buat room tour dulu. Okay, so jom kita buat room tour. Nak duduk apa? Ha? Mari kita guna kunci kita lah. Okay, kita punya family room. Bilik ni ada 1 queen and 2 single. Single dekat atas, dekat loft. Lagi kita naik. So, this is the toilet. Mana buka lampu toilet ni? Sekejap. Ni toilet. Sekejap kita ada order baby cot. Oh, baby cot ya? Dah tak ada. Oh, kena pasang ke? Kena pasang. Oh, senang. Saya suruh housekeeping datang petang. Oh, okey. Pukul berapa kejap lagi datang? Saya pergi sana. Pakai sekarang ke? Bolehlah sekarang je lah pasang kan? Okey. Terima kasih. Kita request baby cot. Baby cot dia kena pasang. Dia suruh sekejap lagi kan baby cot dekat ni. Dia suruh pasang sendiri. Tapi tak ada. Dia kata nanti sekejap lagi housekeeping dia datang tolong pasang kan. Jom kita sambung. Mami. Okay. Ini toilet dia. Shower. Okay. Dia punya bilik.
Okay lah, biasalah ada coffee. Ada iron board. Okay, kita tengok view TV dekat sini. Dekat luar ni ada balcony. Dekat tingkat bawah ni kita ada balcony lah dekat first floor ni. So kita naik atas. Tengok tempat budak-budak ni. Abang dengan kakak duduk dekat atas ni. Okay, sini ada 2 single bed. Tapi aircon dia memang daripada aircon bawah. Oh, ada juga aircon. Ada aircon juga. Syah, Daddy, careful. Balik kau. Okay, ni the view daripada loft swimming pool dia bentuk kapal. So dia kata dekat sini kena make sure tingkap semua selalu ditutup sebab banyak monkey. Ada siku dah. Jam. Okay, sekarang dah pukul 5 petang. Kita orang pun dah rehat. Lepas check in tadi kita dah rehat. Dah freshen up. Dah solat. So sekarang ni kita nak keluar jalan-jalan dekat depan Teluk Nipah ni. Kita tengok apa yang ada. Jom. So ni kereta sewa yang kita dapat. Banyak boleh. RM80 sehari. Ya, kita main. Boleh lah. Sehari RM80 sebab kalau kita naik van tu daripada jetty nak ke hotel ni je dah RM20. One way. Kalau kita nak esok nak balik ke jetty balik dah RM40. Lepas tu kita nak jalan-jalan ronda-ronda pulau lagi kan. So might as well kita ambil je kereta RM80 sampai balik. So lebih jimat lah. So, kita orang macam dekat Teluk Nipah ni hari ni macam tak ada apa pun. Sebabnya, yelah, kita orang datang bukan time ni kan. Memang kosong. Saya jalan, kita orang jalan, tak ada apa. So, kejap lagi dinner mungkin kita kena ke tempat lain lah. Tak boleh lah dekat Teluk Nipah ni. Ni tengah berhenti. Ada kedai coconut drinks. So ada macam-macam lah jenis coconut. Ini ada sejam. Ha? Apa dia? Milas eh? View pantai. Apa pakai iPhone? Rasa dia punya coconut shake. Betul. Tak ada dah. Sedap.
Ni, rasa ni sedap tak? Choki dah sedap ni. Fresh ke? Kita rasa, bismillah. Sedapnya. Ini namanya kelapa ke? Okey. Okey. More fresh coconut. Nak? Okey nak? Okey. So tadi kita dah jalan-jalan dekat Teluk Nipah ni, tapi tak ada apa-apa. So sekarang ni kita balik hotel, tukar baju. Budak-budak ni nak swimming. Abang. Abang menyelam. Bangun. Bangun. Stress semua lah. Jadi ibu boleh bola tu saya tangkap. Bola yang kecil ke yang besar ke? So daripada hotel tadi, seberang jalan je, kita orang ke beach pula. Cantik juga beach dia. Tak lah, bukan datang ni sebab tak ramai orang kan. So macam best je. Pantai dia aja best. Cantik, sunset. Sekarang ni pukul 7. Ha? Ya. Yeah. Oh, tak boleh kot tu. Sebab dekat dengan batu tu kan, dia tarik kuat. Tapi cantik sunset. Mami ambil gambar sunset ni. Basah. Tu sunset sana Mami ambil. View cantik. Dia tarik kuat. Hai. So malam ni kita makan dekat sini. Dekat dengan nak ke jetty. Jalan nak ke jetty. Sebenarnya kalau ikut plan asal kita nak makan dekat dinner dekat dengan Teluk Nipah tu, dekat dengan hotel je lah. Sebab tu kita book hotel apa nama hotel kita tu? Anjungan Beach Anjungan Beach Resort. Sebab kalau sepatutnya dekat area situ meriah, tapi sebab kita orang ni datang hari Isnin, bukan public holiday dan bukan weekend, bukan school holiday ke apa, so memang sunyi sepi kat situ, tak ramai pun yang berniaga. So terpaksalah kita orang keluar mencari kedai makan dan mencari tempat makan. Sebab kita orang sewa kereta. So mula-mula nak pergi makan dekat ada satu kedai ni, dia jual macam nasi goreng sotong selambak dekat Masjid Teluk Bayang, sebelah Masjid Teluk Bayang tu. Kita pergi situ, tutup juga kedai makan tu. So kita orang pun pusing-pusing carilah, jumpalah kedai ni. So tengok review semua kata okey. So bolehlah kita try makan dekat sini. Nama kedai ni restoran Pad Thai, makanan Thai. Bolehlah. Tapi kenapa terus ada aja? Bawa sekali. Lama betul tunggu makan kat kedai ni. Syauqi punya makan dah sampai dah. Dah nak habis makan dah. Kita orang punya tak sampai lagi. Okay, makanan kita dah sampai. Let's eat. Syauqi dah nak habis dah. Dah habis dah pun. Drop dia semua baru yang lain baru sampai. Jom makan. Bismillah. Oh, budak ni tengah tidur. Sleep.